Ya, kita bersama Danny Haziq. Ya. Handsome dah kau. Thank you. Boleh set OPT Yes. Ini nah, main lagi. Jangan sekarang. Okey. Jangan sekarang. Tadi rasa dia tak boleh order. Dia benda ni memang dia spontan. Saya sana. Alhamdulillah sihat. Kan kau bawa balik daripada Dubai. Ah. Kau telah bau wangi. Terima kasih. Apa yang aku rasa perbezaan Dubai punya fragrance dengan Malaysia? Diorang ada capital power. Okey, betul. Diorang boleh mass produce everything. That's why diorang boleh jual murah. Tapi aku suka video kau yang macam every Jumaat kau ada konten Islami. Kau perasan Perasan bro, sebab kau pakai baju AQ. Kau nak tahu tadi cerita-cerita dia. So kita tebuk dia pula. Jom. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان الله غفورا رحيما ومن تاب عمل صالحا فإنه يتوب إلى الله Kedekat wa man taba wa amila. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بلغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وأميانا. Mantap. Thank you baik. Ni lah perasaan dia. Gotor Yeah. dia. Walaupun kau lancar macam mana pun, tapi kalau kau tengok kau akan rasa gugup kan tu. Sama je aku sama. Aku cubalah amal. Boleh. Especially Waqiah ilmu. Tapi aku perasan tak, Waqiah memang bantu rezeki tu sangat. Betul. Aku rasa sempit macam mana pun, aku rasa macam aku rasa sempit hari ni. Macam Waqiah jom. Macam Waqiah esok lusa mesti selesai. Betul. Aku macam bosan hari ni. Baca Waqiah jap. Baca. Waktu petang tu dapat job. Banyak kali jadi macam tu. Sampai aku rasa macam Bila kita dah yakin kan, dia Allah akan macam tunjukkan. Kadang-kadang dia bukan, bagi aku kadang-kadang dia bukan pasal job tu tau. Dia kadang-kadang daripada kita rasa sempit, kadang kita dah rasa macam luas kan. Tapi banyak pelajaran pada podcast kau juga benar. Thank you doh. Itu yang pelajarannya. Baik dah. Love man. Silakan.